Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak murid yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kita sudah memasuki cendekiawan bilangan 6. 6 atau 5, cikgu pun dah lost count. Okey, terima kasih kepada Kak Vinesh sebagai cendekiawan pada malam ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, cikgu serahkan kepada Kak Vinesh. Okey, dipersilakan. Terima kasih cikgu. Saya akan mula. Okay, untuk soalan pertama. Maklumat berikut merupakan alat kebesaran Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Nobat, Regalia dan Cap Mohor. Apakah kepentingan alat tersebut? Alat tersebut? Sesiapa yang nak volunteer ke? Boleh beri jawapan dalam chat box juga. Okey, jawapannya betul. Jika sesiapa yang tak tahu jawapannya, melalui ayat-ayat di soalan ini, kamu boleh tahu soalan ini dalam bab 1 tingkatan 4. Jadi jika kamu rujuk buku teks dalam muka surat 7, kamu boleh tengok. Okay, soalan kedua. Okay, gambar berikut merujuk tokoh nasionalis Thailand pada abad ke-20. Yang ini kedua-duanya. Apakah kesan perjuangan mereka? Okey, jika kamu rujuk nama dia, masalah soalan. Raja berikut merujuk bidang tugas pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apakah X? Okay, X merupakan tugas untuk laksamana. Okey, boleh tak? Kalau ada laksa mana? Laksa mana? Tu apa dia laksa? Ada air, ada kuah. Ada kuah. So, kalau ada kuah, ada air. So, kita tahu jawapan dia? Jawapan Hakim betul. Alright, betul. Okay. Jadi soalan 3. Okay, melalui nama-nama tokoh tersebut, kamu boleh tahu mereka terlibat dalam perjuangan dalam Thailand, nasionalisme Thailand. Dan kamu perlu rujuk dalam box kedua. Dalam box pertama, nama mereka tidak ada dalam box pertama. Jadi dalam box kedua, apa yang kamu boleh teka untuk jawapannya? Clue yang kamu boleh dapat ialah perjuangan mereka terhadap kuasa mutlak raja. Jadi apa jawapan yang kamu rasa?
Tunggu. Okey, jawapannya D. Mereka sebenarnya berjuang untuk menamatkan kuasa mutlak raja dan mereka rasa tidak begitu adil. Okay. Soalan ketiga. Maklumat berikut merujuk kepada tokoh intelektual berpendidikan agama. Okey, jika kamu tengok perkataan tokoh intelektual, kamu boleh tahu soalan ini berdasarkan bab 2 untuk perjuangan nasionalis di Malaysia. Okay, namanya ialah Syed Sheikh Al-Hadi dan Syed Muhammad Tahir Jalaluddin. Okay, jika kamu rujuk buku teks, mereka bertanggungjawab dalam pendidikan agama melalui nama-nama mereka. Dan di bahagian bawah sekali, kamu boleh tengok mereka terlibat dalam penulisan untuk menyebarkan nasionalisme. Jadi kamu boleh teka jawapannya lah. Jawapannya A. Mereka bukan saja menebarkan akbar tetapi juga menubuhkan madrasah. Okay. Soalan kelima. Jika kamu nak tambah, kamu boleh volunteer. Nak tambah ke? Untuk soalan-soalan yang saya discuss tadi. Okey, terima kasih Hakim. Okay, soalan kelima. Raja berikut merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. Okay, deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Jadi perkataan ini dah bagi clue yang besar, iaitu pelibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Jadi jika kamu rujuk buku teks tingkatan 4, kamu boleh tengok deklarasi tersebut dan perkara-perkara yang juga terkandung dalam deklarasi itu, iaitu jika kamu tengok deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib dan dalam sempadan negara untuk menentukan saiz negara yang terlibat. Jadi melalui buku teks kamu boleh anggap jawapannya. Jadi apakah jawapannya? Okey, betul. Murid-murid yang lain yang volunteer boleh. Jika tak dapat buka mic, boleh type dalam chat box. Okay, soalan ke-6. Pernyataan ini adalah tentang kesan Perang Dunia Kedua. Perang di Eropah dan di Asia Pasifik telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa dan membawa kemusnahan harta benda. Apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan peristiwa tersebut? Okay, pernyataan ini dan jawapan ini nampak macam soalan kebat, tapi
jika kamu baca buku teks dengan lebih teliti, kamu boleh dapat reference untuk soalan ini. Sebelum saya tunjuk buku teks, boleh sesiapa yang nak cuba teka berdasarkan keyboard anda. Okay, mari kita tengok berdasarkan jawapan hakim. Selalunya perkara ini akan diabaikan semasa kebanyakan murid membaca buku teks. Jadi jika kamu baca perkara ini, kamu boleh tahu apa mesej yang ingin disampaikan. Jadi berdasarkan teks tersebut, kamu boleh tahu mereka menginginkan keamanan. Jadi jawapannya A. Soalan ke-7. Syarat kewarganegaraan berikut diberikan kepada seseorang individu kesan daripada perubahan pentadbiran di tanah Melayu pada abad ke-20. Berdasarkan jus soli, rakyat dipilih berdasarkan tempat lahir, iaitu di tanah Melayu dan Singapura, dan umur untuk mendapatkan kewarganegaraan. Melalui syarat-syarat tersebut, apakah pentadbirannya? Soalan ini sebenarnya senang. Jadi sesiapa yang nak teka bolehlah. Berdasarkan buku teks, syarat-syarat ini terkandung dalam Malay Union. Iaitu prinsip jus soli, umurnya dan tempat lahirnya. Jadi jawapannya ialah Malayan Union. Soalan ke-8. Perkara ini adalah tentang Kongres yang berlaku dalam masa ini 1 hingga 4 Mac, dan saya akan ada sedikit perubahan berdasarkan request daripada seseorang di Meet ini. Jika ada kesukaran untuk tengok perkara-perkara yang saya ingin tunjukkan, especially untuk yang ada dalam buku teks, saya akan beri masa untuk kamu buka muka surat tersebut dan tengok, kerana kami kesundukan masa. Melalui perkara-perkara yang kamu boleh baca di sini, dan clue yang kamu boleh dapat ialah bangunan ini yang agak famous dalam sejarah. Apa yang kamu boleh teka? Dan perkara ini terdapat dalam buku surat bab 5.
Okay. Iaitu dalam surat 105. Perkara utama yang kamu boleh dapat daripada persidangan ini ialah penubuhan UMNO. Okay. Jadi jawapan ini, soalan ini tidak begitu sukar dan kamu boleh dapatlah jawapannya A. Okay, soalan seterusnya 9. Parti Gabungan Putera AMCJA telah menganjurkan hadal dengan meminta semua peniaga menutup kedai mereka. Okay, mengapa parti tersebut bertindak sedemikian? Saya akan beri masa untuk teka. Dan bahagian ini terkandung dalam bab 5. Clue utama yang kamu boleh dapat ialah Gabungan Putera dan AMCJA, iaitu gabungan dari segi kaum dan tidak melibatkan British dan UMNO. Okay. Sebenarnya berdasarkan sejarah, mereka telah memberi serangan untuk menubuhkan perlembagaan berdasarkan nama Perlembagaan Rakyat, dan UMNO dan British tidak bersetuju dan mereka dalam mengadakan hadal, iaitu penutupan kedai sebagai bantahan. Jadi hadal tersebut diadakan disebabkan oleh C, penolakan Perlembagaan Rakyat, iaitu tindakan British dan UMNO. Okay. Soalan 10. Okay. Mary layak memperoleh kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948 secara nama Mary ini tidak berkaitan dengan soalan ini, hanya sebagai example saja. Soalan ini agak sukar kerana kamu tidak mampu mendapat clue sepenuhnya. Tapi jawapan hakim juga amat boleh dikaitkan, tapi jawapan dia salah first time. Okay. Saya akan bantu. Melalui clue tersebut, soalan tersebut iaitu yang juga terdapat dalam tingkatan 5, muka surat 135. Kamu boleh tengok cara mereka memohon kewarganegaraan ini, iaitu secara kuasa undang-undang dan pendaftaran yang mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Walaupun jawapan hakim hampir sama, tetapi jawapan yang dipilih ialah kuasa undang-undang, iaitu D. Okey, soalan seterusnya. Okay. Trade Union Ordinance. Mengapakah ordinan tersebut diluluskan? Okey, melalui ordinan ini kamu boleh tahu perkara ini terdapat dalam bab komunis, iaitu bab 6. Saya akan tunjukkan. Ignore perkara yang saya highlight. Okay. Jika kamu cari dalam muka surat 147, kamu boleh cari nama ordinan itu, iaitu Trade Union Ordinance 9. Okay.
order ini bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis dalam Kesatuan Kerja. Jadi melalui clue ini, kamu boleh dapatkan jawapan C, iaitu menghalang pengaruh komunis. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Pilih pasangan yang tepat tentang peranan pasukan keselamatan yang ditubuhkan. Okay, ada keempat-empat ini. Saya akan nyatakan muka surat soalan ini dan kamu boleh cari. Soalan ini merangkumi muka surat 153 hingga 155. Okay. Jujur dulu dan nyatakan jawapan anda. Saya akan bagi masa. Murid-murid sekalian, hakim juga boleh volunteer. Boleh cari jawapan tak? Okay, jika ada pelajar yang malas untuk hafal bahagian ini, kamu boleh mengkategorikan berdasarkan nama-nama ini dan menggunakan kebijakan anda untuk guess jawapan ini. Okay, home guard, melalui nama ini kamu boleh tahu dia dalam kategori kampung dan kawasan perumahan. Sunai Prak dan Special Constable dalam kategori polis. Yang ketiga-tiga pun dalam kategori polis, tetapi bezanya ialah Auxiliary Police dan Sunai Prak terdapat dalam kategori Sabah dan Sarawak, manakala Special Constable dalam kategori Tanah Melayu. Okay. Since pasukan Home Guard dalam kategori perumahan, kamu boleh tengok tugasnya agak memadankan, iaitu melindungi pekerja lombang PJ Timah. Jadi jawapannya A. Jika kamu nak apalah rujuk muka surat 155. Okay, soalan ke-13. Isu berikut dihadapi orang Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perdasahan. Bagaimanakah jawatan kuasa hubungan antara kaum mengatasi isu tersebut? Okey. Melalui nama jawatan kuasa, kamu boleh tahu soalan ini terdapat dalam bab 7. Okey. Dan clue yang kedua ialah pekerjaan kerana ia telah nyatakan sektor perniagaan dan perusahaan. Jadi, jika kamu rujuk buku teks,
di bahagian kedudukan di muka surat 176 hingga 177 di bahagian kedudukan ekonomi kaum Melayu, antara usahanya ialah penumbuhan bidang, iaitu lembaga pembangunan industri desa. Dan melalui clue ini kamu boleh tahulah jawapannya ialah C. Okay. Soalan ke-14. Okay. Maklumat berikut berkaitan sistem pendidikan vernacular di tanah Melayu sebelum merdeka. Melayu, Cina dan Tamil. Apakah kesan daripada pendidikan tersebut? Okay. Melalui soalan ini kamu boleh gunakan kibat anda jika sekolah-sekolah mereka tidak mengandungi kaum yang berbeza dan mengikut kaum-kaum yang tertentu secara berasingan, kamu boleh kiaskan jawapannya. Betul. Kepada sesiapa yang nak rujuk buku teks, kesan ini terdapat dalam muka surat 180 di bahagian pendahuluan. Soalan seterusnya. Okay, soalan ke-15. Pernyataan berikut berkaitan rundingan yang diadakan di London. Pada 14 Mei, Tengku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton, setiausaha tanah jahan British di London. Okay, perkara ini juga terdapat dalam bab yang sama, iaitu bab 7. Dan sesiapa yang kenal nama Oliver Littleton boleh dapatkan jawapannya. Jika sesiapa yang nak rujuk buku teks, ia terdapat dalam muka surat 199. Di box kedua. Dengan mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton selepas mereka gagal dengan rundingan sebelumnya. Okay. Melalui kandungan tersebut, kamu boleh dapatkan clue majlis penerangan persekutuan. Saya akan tunjukkan lagi sekali. Di sini, tetapi rundingan tersebut telah gagal. Seterusnya, apakah sumbangan tokoh-tokoh tersebut terhadap negara kita? Okey, Dato' Panglima Bukit Bentang, Dato' Muhammad Syed Muhammad Said dan Dato' Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Okey, nama-nama ini jika saya berikan penerangan saya, kamu boleh teka jawapannya. Tapi perkara ini terdapat dalam bab 9 tentang rundingan untuk berjumpa dengan British. Okay, betul. Jawapannya B.
untuk menyertai rombongan kemerdekaan. Jika kamu nak rujuk buku teks, mereka merupakan wakil raja-raja Melayu dan mereka juga diikuti oleh wakil parti perikatan. Soalan seterusnya. Pertubuhan berikut telah mengemukakan memorandum bertulis kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Parti Perikatan, Dewan Perniagaan Melayu, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Selmalaya. Okay, melalui pertubuhan-pertubuhan tersebut, kamu boleh dapatkan clue pertama iaitu mereka terkandung dalam parti berasaskan rakyat. Dan clue yang kedua ialah rakyat-rakyat tersebut, parti-parti tersebut berasaskan rakyat yang berbeza, iaitu Cina dan Melayu. Untuk mendapatkan jawapannya, kamu boleh rujuk buku teks, buku surat uh, 222 yang juga terdapat clue memorandum. Dan melalui box ini kamu boleh dapatkan nama Persatuan Cina Selmalaya dan Parti Perikatan, iaitu mereka hendak menyampaikan memorandum tentang kewarganegaraan yang mereka rasa tak adil. Jadi jawapannya C. Soalan seterusnya. Pada 18 kan, nombor 18, muka surat 222. Okey. Kalau kita tengok soalan ni pun boleh dijadikan sebagai soalan kertas 2 kan. Langkah-langkah pengibaran Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, kat sini ada beberapa langkah. Ada 131 memorandum bertulis. Okey. Antaranya berkaitan dengan surat pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan Islam Melayu. Okey, kemungkinan soalan ni boleh jadi dekat soalan nombor 2 ataupun soalan pilihan lah. Sama ada nombor 5, 6, 7. 5 dan 6 kan. Okay, jadi harap you all pun boleh tengok-tengok juga dia punya isu-isu penting kan. Apakah yang ada dalam memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Okay. Kemudian ada disebut kat sini mencadangkan supaya Persekutuan Merdeka menjadi seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okay. Kemudian kalau keluar dalam bahagian esei, kemungkinan dia punya markah 4 atau 6 lah. Sebab banyak isu juga ni. Memulainya pada parti politik dan pihak awam, soal kewarganegaraan yang tadi tu kan. Okey. Kemudian bahasa pendidikan. Ada sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Okey, memulainya juga kemudian supaya semua sekolah bahasa mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Cina. Okey, jadi ini draft perlembagaan dengan yang berikut. Kadang-kadang dia tak tanya pun yang perlembagaan tu, dia tanya draft perlembagaan pula. Macam yang soalan yang baru ni kan, dia tanya terma rujukan kan. Ada yang confuse terma rujukan tu apa semua. Ada yang some tak boleh nak jawab soalan tu. Okay, so bolehlah tengok-tengok tu. Alright, sambung. Terima kasih juga atas
dengan perkara-perkara yang dinyatakan oleh cikgu boleh membantu dalam kertas 2. Jadi kamu perlu ambil perhatian. Soalan terakhir untuk tingkatan 4. Soalan ke-20. Apakah soalan ini dikaitkan dengan peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu, iaitu penurunan Union Jack dan lagu God Save the Queen dimainkan. Okey, melalui perkara-perkara yang berlaku, kamu boleh mendapati bahawa ini dikaitkan dengan penamatan penjajahan kuasa British di negara kita. Okay. Jadi ada sesiapa yang jawapan hakim betul, iaitu menandakan berakhirnya pendakiran Britain. Jika kamu rujuk buku teks, soalan 238, kamu boleh dapatkan peristiwa yang berlaku, iaitu penurunan bendera Union Jack dan lagu God Save the Queen, dan juga dinyatakan untuk sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Jadi jawapannya A. Since kami ada masa lebihan, kami juga boleh bincang soalan-soalan tingkatan 5. Boleh. Okay, soalan 21. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional, undang-undang dan X. Jadi apakah X? Isi antarabangsa. Selain undang-undang yang ada dalam soalan ini, kamu juga boleh dapatkan undang-undang moden, iaitu undang-undang kedaulatan yang keempat. 22. Bagaimanakah rakyat dapat menyeratkan perpaduan sesama mereka? Okay. Soalan ini juga terdapat dalam tingkatan 5 bab 1, iaitu kedaulatan, di bahagian terakhir. Okay. Jadi ada sesiapa yang dah teka jawapannya? Dan clue yang kamu perlu ambil kira ialah tindakan rakyat. Jangan confuse dengan tindakan pembesar. Ada awal dia. Saya dah prepare untuk tingkatan 5 kerana saya ingat kami kesulitan masa. Desi, jawapan history betul, iaitu menggunakan bahasa kebangsaan dan mengamalkan semangat perkongsian kuasa. Okey, soalan seterusnya, ke-23. Antara berikut, manakah perkara yang menjadi rujukan utama dalam perjanjian persekutuan 1955? Okey, ada sesiapa yang nak? Soalan ini terdapat dalam bab kedua tingkatan 5. Dan jawapannya agak basic. Ada jawapan yang lain ke selain jawapan C?
Jawapannya sebenarnya kelembagaan negara yang sama. Jika sesiapa yang menawarkan dia untuk berikan muka surat, kamu dipersilakan. Soalan ke-24. Apakah perkara yang dipinda dalam pindaan perlembagaan 1965? Untuk pindaan ini sebenarnya terdapat dalam sebenarnya ialah pindaan ketiga selepas pindaan 1963, iaitu dengan warga Sarawak, dan pindaan ini sebenarnya diadakan dengan Singapura. Jadi melalui clue Singapura, ada sesiapa yang boleh berikan jawapan? Salah. Struktur mahkamah sebenarnya terdapat dalam dengan Singapura dan Tanah Melayu. Salah, dengan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu. Jawapannya ialah A, untuk usaha pemisahan dengan Singapura. Soalan seterusnya. Gambar berikut berkaitan dengan persidangan Durba yang pertama pada tahun 1897. Apakah tujuan persidangan tersebut? Clue yang saya boleh berikan ialah persidangan Durba, iaitu persidangan yang agak awal. Jadi perubahan sepadan ialah salah kerana kerana jawapan ini berkaitan dengan persidangan selepas kemerdekaan atau selepas terbentuknya gagasan. Jadi ada jawapan yang lain ke? Jawapan Syifri betul, iaitu dalam hal ehwal pentadbiran. Soalan seterusnya. Seseorang menteri perlu mempertahankan keputusan bersama dengan dalam jemaah menteri. Apakah yang perlu dilakukan oleh menteri yang tidak bersetuju dengan keputusan jemaah menteri? Perkara ini adalah tentang dalam bidang pentadbiran, itu melalui jemaah menteri. Ada sesiapa yang boleh berikan jawapannya? Selain jawapan Yusri dan Hakim. Dan Yun juga, ada jawapan yang lain ke? Sebenarnya untuk jemaah menteri, mereka tidak akan selalu mengadakan undi. Undi sebenarnya untuk dalam kalangan rakyat juga, bukan dalam kalangan pentadbir. Ada jawapan yang lain ke? Jawapan Yusri ialah betul. Jawapannya A, meletakkan jawatan. Muka surat 54 ya. Tengok buku tab. Jumpa tak? Muka surat 54. Buku teks 54. Buku teks form 5 ada depan kamu kan? Cikgu tak bawa balik buku teks form 5 ni. Jumpa tak? Tunjuk.
Dia jumpa tak? Kita dah terlalu laju dah. Ada tak jumpa? Okey, betul? Terus tak jawatan. Tak setuju dah tak jawatan. So nak setuju ke tak setuju? Kan? Jadi macam terpaksalah setuju dengan keputusan Jemaah Menteri. Tapi ni kan, ini keputusan apa tadi dia kata, keputusan bersama kan. Sebab kan sudah dibincangkan dekat dalam parlimen. Jadi keputusan tu memang keputusan bersama. Lepas tu tiba-tiba dia nak buat macam something yang dia tak setuju ke apa kan. Tu yang kena letak jawatan lah. Sedangkan benda tu telah dibincangkan dalam parlimen. Kan? Setuju. Alright. Proceed. Okay. Soalan ke-27. Okay. Gambar menunjukkan fenomena yang berlaku dalam Taman X. Okay. Iaitu longgarkan sampah. Pihak manakah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut? Okay. Melalui clue tersebut, kamu boleh dapatkan idea bahawa kerajaan dalam negeri perlu bertanggungjawab dalam isu ini. Jadi jawapannya A, kerajaan tempatan. Yang jabatan yang lain terkandung dalam jabatan di seluruh negara. Jadi tak patutlah kalau salah kan. Memanglah soalan. Okey. Soalan ke-28. Perkara berikut berkaitan dengan kawalan keselamatan di negara kita. Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang, Rescom. Ingat tak ada Rescom dengan Eskom? Kalau Rescom, Ras tu Rajang, Sungai Rajang. Sungai Rajang ada dekat bawah. Okey, kalau Eskom? Saya pun tak ingat. Rescom dengan Eskom. Kalau Rajang, Sungai Rajang Sarawak. Eskom adalah dekat Sabah. Tapi kalau Rajang ni, Sungai Rajang, ia adalah melibatkan apa? So, jawapan dia. Kalau Eskom Sabah, dia berkaitan dengan Lahad Datu. Kalau Lahad Datu, ingat tak? Peristiwa Lahad Datu. Awak waktu tu umur berapa? Waktu Lahad Datu diserang. Diserang oleh Lanun. Dah bagi jawapan dah tu untuk Eskom. Jadi kalau Eskom tu Sabah untuk serangan Lanun, tu kalau Rescom apa jawapannya? Berikan dalam segi ayat dah, bukan jawapan ABCD. Okey, dia ada dua je. Awak kena ingat Rescom dengan Eskom. Rescom tu Sungai Rajang. Apa yang berkaitan dengan Sungai Rajang? Okey, Eskom tu bila awak ingat Sabah tu mesti pasal Lanun. Sebab kita ada peristiwa Lahad Datu diserang oleh Kesultanan Sulu. Dia nak mengambil Kesultanan, dia nak ambil Lahad Datu tu, dia kata itu adalah sebahagian daripada dia punya jajahan, dia punya negeri lah, dia punya negara tu kan. Jadi itu berkaitan dengan Eskom. So lawan dia adalah apa dia? Kalau serangan Lanun salah lah sebab dia berkaitan dengan Eskom. So Rescom tu adalah tak jumpa lagi dalam kutek.
Jawapan ini terdapat dalam buku teks, buku surat 78 lah. 78. Apa yang disebut? Rusang kau bukan. Penularan penyakit pun bukan. So jawapannya ancaman komunis. Dia dua tu je. Ingat serangan lanun, ingat komunis. Kalau soalan ni keluar untuk Eskom adalah serangan lanun. Untuk mengatasi serangan lanun. Waktu tu kita punya askar mati sampai berapa orang tau disebabkan penawanan keselan Sulu tu. Kiram apa nama tu kan? Kiram mulai lah apa benda. Nanti boleh tengok Google. Okay, boleh beza Eskom dengan Eskom. Dia Boleh, memang Cik. Sabah Sarawak. Okay, next. Jadi melalui penerangan cikgu, jawapannya C ya, ancaman komunis. Okay. Soalan ke-29. Antara yang berikut, wilayah manakah yang menyertai gagasan Malaysia pada tahun 1963? Soalan ini agak basic lah. Jadi jangan dapatkan salah. D. Jawapannya D. 3 dan 4. Itu Sarawak dan Singapura. Okay, soalan yang terakhir. Ke-30. Mengapakah terdapat penduduk di Sabah yang menolak cadangan kemerdekaan Malaysia? Okay. Ada siapa yang nak volunteer ke? Yang belum try? Sebenarnya untuk membentuk Kesatuan Negeri Borneo. Jadi jawapannya D. Yang dah dapat betul tu tahniah lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. JC baru join. Dah habis dah JC. Tak cikgu. Aku join dari dulu cikgu. Adalah. Cikgu rasa ni kali kedua ke ketika JC join. Sebelum ni pun ada JC join kan? Ya cikgu. Saya dah masuk awal lagi tu. Okey, jom kita ambil gambar. Cukup 30. Laju kan? Kabinet ni memang straightforward. Dia tak ada konah-konah. Okey, tanya. So harapnya... Sekejap cikgu, sekejap. Okay.